Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Mat Rizky. Okay guys, saya baru lepas hantar anak-anak sekolah, hantar rumah saya kerja. Alhamdulillah bertemu lagi kita dalam episod 6. Terima kasih kepada semua yang sentiasa menyokong perjalanan saya. Terima kasih kepada semua yang menonton, yang memberi semangat, yang mendoakan dan yang berkongsi video ini kepada rakan-rakan. Semoga setiap sokongan itu menjadi saham kebaikan buat kita semua. Ramai yang nampak bila saya sampai dekat dewan, pasang speaker, susun mikrofon, hidupkan muzik dan majlis pun bermula. Tapi tuan-tuan, hakikatnya kerja ni bermula jauh lebih awal. Ada hari saya bangun awal, seawal subuh, semak semula senarai peralatan yang saya bawa, pastikan kabel cukup, mikrofon berfungsi, mixer dalam keadaan baik, speaker selamat dibawa dan semua lengkap lah kira. Tapi kebiasaan satu hari sebelum majlis lah, contoh majlis hari Sabtu Ahad, hari Jumaat ataupun hari Khamis tu saya dah bersedialah untuk membuat persiapan barang-barang saya tu. Kita check lah semua tu. Bila sampai di lokasi, cabaran pula berbeza. Macam mana? Kadang-kadang ruang yang kita nak set up tu sempit, kadang-kadang masa yang kita nak set up tu singkat. Tuan rumah deal dengan kita nak PA system. Kita punya time dan harga kita dah bagi. Time kita 10 pagi 4 petang. Kalau ada tambahan nikah mungkin 8 pagi 4 petang. Tapi ada sesetengah tu dia tak bagi tahu kita, dia pakai PA system 10 pagi 4 petang saja, tapi dia ada majlis nikah pagi tu. Sampai-sampai je tiba ada tengah nikah. Kita kadang sampai pukul 8, 8.30, pukul 9 dia tengah nikah. Jadi masa kita untuk set up tu dah terganggu. Tu yang saya maksudkan tu singkat untuk membuat persiapan. Namun semua tu mengajar saya satu perkara. Kalau kita buat sesuatu kerana Allah, kita akan belajar menjadi sabar, amanah dan ikhlas dalam setiap tugasan kita. Saya selalu berpegang kepada satu prinsip, tuan-tuan. Biar penat ketika membuat persiapan, jangan penat kerana terpaksa meminta maaf kepada pelanggan akibat kecuaian sendiri. Sebab itulah saya sentiasa memastikan setiap majlis diberikan perhatian yang paling terbaik. Walaupun majlis tu kecil ataupun besar, layanan tetap sama. Setiap pelanggan datang dengan harapan mereka mahu hari bahagia mereka berjalan dengan lebih lancar. Sebagai DJ dan pengacara majlis Islamik, saya percaya suara yang keluar daripada mikrofon bukan sekadar menghiburkan, ia boleh menjadi penyeri majlis, boleh menyampaikan doa, nasihat dan mengajak tetamu mengingati Allah. Itulah yang saya cuba bawa dalam setiap majlis. Bukan sekadar bunyi yang kuat, tetapi kata-kata yang memberi manfaat. Kepada sahabat-sahabat yang baru saja memulakan pekerjaan ataupun perniagaan, jangan terlalu cepat melihat kejayaan orang lain. Lihatlah usaha yang mereka lakukan ketika tiada siapa yang melihat. Kejayaan tidak datang dalam sehari. Ia dibina dengan doa, kesabaran, disiplin dan istiqamah. Pegang ni paling penting. Doa, kesabaran, disiplin dan istiqamah. Tanamkan dalam hati kita. Kalau hari ini belum banyak pelanggan, jangan putus asa. Kalau hari ini video kita belum ramai menonton, teruskan berkongsi perkara yang bermanfaat. Kalau hari ini penat bekerja, ingatlah bahawa setiap titik peluh yang halal itu ada keberkatan di sisi Allah. InsyaAllah, akhir sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pelanggan yang mempercayai Blue Wave Sound System Audio. Terima kasih juga kepada semua dewan, catering, juru gambar, videografer, kumpulan kompang, juru nikah, imam dan seluruh warga kerja majlis yang sentiasa bekerjasama bagi memastikan setiap majlis berjalan dengan lancar. Semoga Allah memberkati usaha kita. Kalau anda suka kandungan seperti ini lagi, jangan lupa tekan like, tinggalkan komen dan subscribe supaya anda tidak terlepas episod-episod seterusnya. Saya Rizky daripada Blue Wave Sound System. Jumpa lagi dalam episod 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara dan wajahku di mana-mana.